Assalamualaikum, orang perak. Apa khabar tu? Lala ni saya berada. Mengapa, Bemak? Feda Gunung Besau. Seliriwa pun bukan atau sungai pun bukan. Tu belakang kita ni nampaklah bukit. Kerana sini ni suasana tepi bukit dah. Jadi hari ni salah satu sepupu saya ni hari duk buat bisnes buka kedai sini lah dah kecil-kecil ya. Jadi hari ni tu kita nak suruh dia lah. Mari tunjuk kedai dia sikit banyak. Lepas tu buat makan ni. Bunyi kata dia ni duk masak luar biasa. Ya lah. Baik kita masuk nak ya tu Bemak ni salah satu orang muda boleh buka kedai diri dah. Dia ni umur 20 lebih lah ni dah. 21. Oh. Boleh buat terkit diri dah. Saya tak boleh lagi sampai setara je. Hebat Dia ada lebih kurang berapa putih lah ni? Meja 41. Ini orang tak duduk lagi kat luar muka panas dah. Malam-malam ni boleh jadi penuh dah. Oh, tengok kok ni lagi. Jadi ni suasana depan kedai dia. Okey, baik. Kita masuk dulu dah. Oh, ni pak masuk lemon ni? Ni pak masak. Oh, lu nampak cuci molek Ni alat-alat hak nak aku bubuh ni, Mak? Banyak kau sangat. Baik kakak dia. Hak ni alat-alat sayur. Ni alat sayur. Gini mol dah. Gua tahu ni. So bekas ni habis ni? Kita tambah pula nanti malik air Ni sup. Oh, lu. Ni sup. Duk bubuh lagi tu? Ada sup ke apa tak? Ada sup tulis, daging, kambing, ayam. Sekarang ni kira masak dah ni. Beres dah. Oh. Kita nak mari tunjuk bawah dia dah. Kita jeruk. Tumbar. Bau sikit. Katalah. Boleh 3 juri ke. Ada lah. Ni kita nak pedas tahu mana tu. Duduk di hati kita dah. Buh bau putih. Putih dah. Okey. Buh kakak lah dah. Ada yang mau anak tu. Ada yang mau dah. Nak ayak apa yo dah. Kalau Bemak ni masuk juga. Pas kalau ni yo masuk 2 orang seorang lagi tak mari. Jadi rutin dia diri. Jadi pok yo satu ngolek. Hak ni dah buat style kuah. Hak ni bagi goreng ni. Betul elok kamari nak mi goreng ni. Jadi. Oh, tengok Bima rutin yo bukan sama ada yo. Gok nenong mak dah yo dah. Boleh lah. Panau gok ayo mak. Oh, tu. Ya kalau kira ilmu tu banyak ia pada kita. Tu. Oh. Ni habis-habis kita blender tadi dah. Kita bakar pun dalam siap-siap lalu dah lah. Mari dah. Jangan dia dah. Gas kita tak banyak dia hawah-hawah dia. Satu lanah bawel dah ada. Okey dah. Okey. Ni awak kakah ju yang minyak molek tu baru kita masuk dengan air dah. Tengok tom ye pula dah. Sebab kedai tom yang kena widok tom yang no. Budek dah. Tu beheh-beheh ya dah tu. Ni kakak je tak persiap dah. Ni kita tunggu budek lah. Dah patut. Ni pun kena tengok dengan customer jugalah. Yang minat masak ke, yang minat arwana setengah orang tu yang minat makan masak bedah. Oh, sedap ampangnya. Kali ni dia masak dah je apa. Selesai tu masak dah. Kira ni dah. Film pupu sayur ni nak ya hebat sungguh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masuk Dek. Lama dah tak buat review makan gini dek dah.
Ni hanya review ni supaya orang main derak kuasa Perak ataupun orang duduk Perak dah boleh dapat tahu dah. Rasa masak. Lepas tu tubik dah sikit-sikit dek. Kayak ni. Mẹ ông nhà dòng nữa. Dah. Meleng pu. Ini boleh panggil hoi meleng pu ah. Kalau kita tengok ya resipi saat ni tu memang jadi awak gon ni dek. Tengok kakak yang masuk padal dia. Tak ni, itu bit manis-manis ni tu. Sama belakang dia deh. Ni. Rabu dia. Ayak kedai dia ni lain pada masuk ke panah dia. Ada minceluk, ada lucing, ada sontang, ada colek-colek dik. Banyak kara lagi lah. Cakiau kem kon. Suruh-suruh. Subuk dia lepas tu manis dia. Nak ayat lah ni je lebih kurang pukul 5.30 Malaysia deh. Orang duduk tengah masuk lagi lah. Korama dah. Galik molek duduk makan. Jadi oh. Sedap. Jadi memang deh. Dia kelik kapung tengok pobek orang tak pandai ke apa. Libur masa ni pandai masuk ke apa dah. Boleh buka kedai diri orang muda lagi. Pergi kerja baru ni bah. Bagaimana kerja baru? Orang mula mari ni. Orang mula masuk dah ni. Betul. Lama mana mak duk jadi koli orang nak boleh main buka hak diri ni? Tapi kalau orang pun duk kerja kedai adik-wadik dah juga. Hak mula main main Malaysia tu. Kata. Duk kerja kedai adik-wadik. Dan muka kita budak ke bila kita nikah tu, kata adik-wadik hak belah orang tina kita tu yo tarik mari duk kedai hok yang lalu dah. Ya. Bukan nikah umur apa? Kita nikah ni umur 14. Tu dah. Lepas tu mari duk Malaysia ngaya tu umur apa? Kita mari masuk umur 14 lalu. Bakal mari duk kali kerja ngaya you dah heret. Pada lama mana? Kakak kita hak ditapah lah 4 tahun. Lepas tu kedai berita hak di Bido tu 2 tahun. Jadi 9 tahun. 9 tahun. Lepas pada tu pok ye tolong cari kedawi. Mari buka diri. Jadi lolon ini berapa tahun dah buka hak diri ni? Hak diri ni nak dekat 2 tahun dah. Ya. Alhamdulillah lagi ya dah. Alhamdulillah lagi. Boleh buat ah. Boleh, alhamdulillah boleh buat lah. Ya, kedai buka hari-hari kah? Kedai ni buka hari-hari kecuali ada hari camping tu, tak orak nak kali tak orak kau ganda tu. Ya. Kita cuti lah. Video dah, pihak tengok video ni mula-mula tolong share dulu supaya orang tak tahu jadi boleh tahu. Lepas tu pakatlah mari terah dah kedai sepupu saya ni. Kalau kita tengok dia masuk saat ni makin ni dia tu memang jadi juga lah. Umur muda boleh buka kedai diri dah, luar biasa. Saya boleh hakik ibu jari je ni lah. Nenong bedah. Assalamualaikum.